Kalau ada modal kecil, 5,000, 6,000, bisnes apa yang kita boleh buat? Kalau saya lah, saya akan buat bisnes goreng pisang. Sekejap, kenapa? Goreng pisang memang saya punya favourite, tapi takut nak makan selalu sebab goreng pisang ni berminyak kan? Itu problem dia. Nampak problem kan? Cari solution. Cuba tengok goreng pisang dekat Thailand. Diorang siap pakai de-oiler. Memang nampak menarik. Dia macam pisang goreng moden. Nak makan hari-hari pun rasa bersalah tu dah kurang sikit. Tapi tak tahulah kat Malaysia dah buat ke teknologi macam ni. Setelah kita ada modal 5-6 ribu nak buat goreng pisang konsep macam Thailand ni, berapa costing dia? Jom kita breakdown. Untuk kos permulaan, saya ada jumpa satu mesin de-oiler dekat sini. Harga bawah 2,500. Peralatan dapur, kuali, tong gas, duk-dap RM1,000. Untuk stall, kita letak branding sikit, letaklah RM1,000. Raw material untuk tepung, minyak, packaging, kita preparekan RM500. Stok pisang pula untuk permulaan, preparekan RM300. Untuk meja, tong, baldi, kita preparekan RM400. Full system boleh beli daripada mesin cashier to you, harga RM1,000. Total up kos permulaan adalah RM6,700. Kalau tengok bisnes goreng pisang dekat Thailand ni, pekerja dia 2 orang. Dia pakai pisang abu. Besar-besar pisang dia. Kita kira pula estimation kos bulanan. 2 orang pekerja gaji RM3,600. Minyak masak punya stok RM1,800. Untuk pisang abu, stok dia kita preparekan RM2,800. Tepung, gula, garam, baking soda preparekan RM600. Untuk gas memasak pula 2 kali sebulan RM70. Untuk packaging, plastik, stiker RM500. Untuk sewa tapak kalau ada, letakkan ke tepi RM500. Total up kos bulanan adalah RM9,870. Goreng pisang yang panas, yang sedap, selalunya memang orang beratur nak beli. Tiba-tiba datang pula goreng pisang yang kurang minyak macam ni, confirm memang lagi ramai orang beratur. Kita letak dia punya target sale daily. Katalah nak buat 2 set RM5 dengan set RM10. Kita estimate jualan sehari ada 100 buyer. Potensi jualan sehari RM700. Buka kedai pula 26 hari sebulan. Total up potensi jualan adalah RM18,200 untuk sebulan. Itu kalau 100 orang beli sehari. Macam mana nak dapatkan untung bersih sebulan pula? Total sale RM18,200. Tolak pula dengan kos operasi sebulan. Anggaran untung bersih sebulan adalah RM8,330. Ini hanya estimation saja. Kos dia boleh lagi rendah. Berapa lama pula dia punya ROI? Balik modal. Kos setup tadi RM6,700. Untung bersih kalau dapat konsisten 100 pembeli setiap hari, RM8,830. Total tempoh untuk balik modal lebih kurang tak sampai sebulan pun. Bisnes ni memang ada potensi. Tengoklah berapa banyak gerai goreng pisang yang ada. Tiba-tiba ada satu yang stand out lain daripada yang lain. Kalau boleh buat satu goreng pisang yang betul-betul sedap, tak berminyak, packaging pun nampak premium, marketing ada, bisnes goreng pisang yang orang pandang enteng ni, dia boleh jadi scale lebih besar. Boleh maintain dia punya sale dan juga kawal kos. Bisnes ni korang boleh buat lagi banyak kios dalam masa 3 ke 6 bulan. Silap-silap boleh buat franchise. Macam bisnes goreng pisang. Bisnes apa kita patut kira untuk next video? Cuba korang komen.